So, this is the two parts yang saya nak sebut ni tadi. You nak hire better people, you must be better first. This is where lah kenapa this conversation berlaku, kenapa kita buat coaching, kita buat guidance, mentoring. Sebab tu lah. Sebab nak bina otak you ni pun bukan sehari, bukan senang pula tu. Even sekarang apa yang kita mampu buat ni, Alhamdulillah sebenarnya, sangat dahsyat. Orang lain nak bina kepala otak orang, bertahun-tahun meninggal nak bina. Kita dapat buat dalam masa yang agak singkat. Sebab kita ada environment, kita ada circle, kita ada constantly proses tu. So I think capailah actually dia punya proses dan fasa tu. Yang kedua tadi, jangan hire orang tu hanya sebab dia bernafas. You want to have more than bernafas. Apatah lagi kalau nafas dia busuk, jangan ambil.